Kita melihat dengan hiburan, kita akan dapat hiburan dan terhibur hati kita. Contohnya, Piramli mencetuskan untuk kita banyak membaca seperti firman Tuhan, iaitu Iqra, bacalah. Dan juga seperti dalam, saya beri satu contoh dalam lagu Getaran Jiwa melanda hatiku, itu adalah dipetik daripada surah Al-Anfal ayat nombor 2, yang bermaksud orang-orang yang benar-benar beriman itu apabila disebut nama Allah, nama Tuhan, maka bergemetarlah jiwa mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat dalam Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Dalam lirik Getaran Jiwa itu bertambah, berkembang dan juga manis bermadu, iaitu iman itu manis. Sama juga di dalam ini, ibu-ibu ramai yang tidak suka ya. Siapa yang suka ibu-ibu lagu Madu 3? Ada yang suka lagu Madu 3? Ada yang semenjak lahir sehingga meninggal dunia tidak suka lagu Madu 3 wanita-wanita. Kenapa? Dipikirnya itu adalah satu promosi untuk kahwin 2, 3, 4 ya. Tetapi tidak. Lagu itu Piramli, Allahyarham Tan Sri Piramli menyampaikan adalah satu teguran keras kepada kaum lelaki. Dia umpama dua orang sahabat sedang duduk di warung kopi, dan seorang sahabat ini orang kata-kata, dia kata, kemudian dia menyatakan senangnya dalam hati kalau beristeri 2, seperti dunia ana yang punya. Betul ya? Betul ya liriknya? Kemudian kepada isteri tua kadang sayang padamu. Ini orang tua ni, sebab isteri tuanya kadang sayang padamu. Apabila beristeri muda, yang tua rasa dirinya muda, I say I love you. Kemudian sahabatnya yang lagi satu mendengar dan bertanya, jikalau isteri tua merajuk, kawan dia yang atas dia jawab, balik ke rumah isteri muda. Sepatutnya bila isteri tua merajuk, dia tahu kendalikan perkahwinan di rumah tangga dia yang pertama. Kalau dua-dua merajuk, anak kahwin 3. Itu tidak sepatutnya, itu jalan mudah. Sebab itu di dalam Al-Quran Tuhan menyuruh kita untuk apa? Kahwin 2, 3, 4. Jikalau engkau tidak boleh berlaku adil, melakukan kezaliman, cukup dengan 1. Sebab itu kemudian teguran keras, nasihat Allahyarham Tan Sri Piramli menyatakan apa? Mesti pandai apa? Mesti pandai pembohong. Kenapa bukan membohong? Kenapa digunakan pembohong? Kerana lelaki yang suka kahwin satu lepas satu ni banyak pembohong. Sebab itu kawan dia kata kau mesti pandai pembohong. Kemudian dia sebut mesti pandai temberang. Apa maksud temberang? Temberang kalau ikut bahasa Dewan Pustaka Melayu, Kamus Dewan Pustaka Melayu, temberang ialah tali kapal yang berpintal-pintal untuk meneguhkan tiang kapal supaya apa? Kapal itu dapat bergerak dengan steady. Kena pandai berdiplomasi dengan isteri pertama. Kalau sudah layak, baru isteri kedua. Tetapi jangan sampai hai pecah tembelang. Kerana engkau kesana kesini kau membohong-bohong, pecah tembelang. Ada disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila seorang mukmin, seorang itu dia menipu, maka malaikat akan lari daripadanya kerana busuknya bau pembohongan itu. Apabila malaikat lari, maka siapa yang datang? Syaitan. Sepatutnya berkahwin 1, 2, 3, 4. Kalau itu satu nikmat itu mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan menjauhkan kita daripada Tuhan. Itulah sudah ibu. Lepas ni ibu-ibu nyanyikan kepada suami, mesti pandai pembohong. Itu temberang. Sebab itu kata-kata Piramli beliau ini dalam bahasa sangat indah. Kita perlu memahami. Baik, saya kupas sedikit saja. Ya, sementara kita menunggu props di sini. Cerita Piramli ini mengajar kita untuk dalam sejarah. Cerita Ahmad Al-Bab.
Safar, Muharram. Kenapa dipilih nama Safar, Muharram? Safar itu pembelot bukan? Penipu bukan? Muharram juga pembelot. Itulah Safar, kejadian sejarah Islam wafatnya cucunda Nabi kita, iaitu Sayyidina Hasan, diracun 2 kali atau berkali-kali. Muharram terjadi peristiwa di Karbala, syahidnya Sayyidina Husain. Itu di Muharram kerana pembelotan orang Islam sendiri terhadap mereka. Dalam bahagian fiqh, filem Seniman Bujang Lapuk, hampir saja saya selesai di sini ya. Filem Seniman Bujang Lapuk bahagian fiqh, ingat tak? Cari apa Cik Ramli? Alamak. Diam. Apa Cik Ramli? Apa dia cakap? Kutu babi. Allah, kutu babi. Batal dari semayang saya. Kutu babi kalau kita ikut saintifik, kutu babi kita tidak boleh tarik begitu, boleh begitu. Dia sakit untuk kita tarik sebab dia sedut darah betul-betul. Batal wuduk. Berapa ramai yang di sini sudah ambil air semayang, kemudian terpijak, mungkin najis atau berapa, Allah batal wuduk. Sebaiknya tidak perlu mengambil wuduk semula, cuci saja. Sebaiknya tubuh wuduk tidak batal. Tidak ingin membuka minda kita. Kemudian ada juga api menjual soal khabar. Tak beli soal khabar. Aziz Sata kata, api ni berapa ni? Ini 30 sen. Mana boleh 30 sen? Wah, beli satu keping 15 sen. Wah, lu beli pakai borong. Wah, lu beli pakai keping. Wah, beli pakai borong. Mana boleh sama harga? Tahu tak apa maksudnya di situ? 30 juzuk Al-Quran baca untuk difahami. Orang yang baca Al-Quran untuk faham 15 juzuk saja. Orang yang baca untuk khatam cepat 30 juzuk. Sebab itu dialog selepas ni, mana boleh ini macam-macam cerita ada Nabi. Apa-apa itu kata, wah beli bukan mahu baca cerita. Maksudnya itu aku baca ini untuk khatam aja, borong. Bukan untuk satu-satu. Itu cerita Piramli indah. Dan di dalam dialog, terima kasih. Terlalu banyak. Tidak cukup masa pada malam ini untuk saya kupaskan satu-satu. Terutamanya filem Allahyarham Sri Piramli yang benar-benar beliau menggunakan platform itu full blast dakwah, iaitu filem Ahmad Al-Bab. Itu kalau siapa menonton itu dengan ilmu akan dapatlah. Akhir sekali saya lihat di sini supaya tidak saya lupa ya. Beliau menegur golongan orang-orang yang menyatakan makrifat kepada Tuhan tetapi tidak solat. Filem apa tu? Mereka kata lazat bertuhankan Tuhan. Lazat tetapi tidak solat. Mereka tertipu dan mereka juga penipu. Cerita apa? 3 Abdul. Apa yang jadi 3 Abdul? Makanan tiba. Apa yang mereka lakukan? Hidup saja. Baru dapat bau saja. Lazat. Mereka yang kata sebut lazat. Bapa mentua yang penipu cakap lazat. Apa ini? Maksudnya ini mereka hanya cium bau, tidak dapat yang benar-benar zatnya lazat itu. Itulah filem 3 Abdul. Dan filem akhir sekali Seniman Bujang Lapuk, apa yang diberikan dialog, apa yang disuruh lakukan, dibuat sebaliknya. Itulah manusia. Dialog itu ada Al-Quran, ajaran Nabi kita. Tetapi kita melakukan sebaliknya. Disuruh kita berkasih sayang antara manusia, disebut dalam Al-Quran.